Terima kasih Ali Omar. Terima kasih. Pantun satu minit. Hang ni masuk nak pantun pula dah. Duk makan Maggi lagi dah tak boleh nak pantun. Hang tahu kan kalau makan Maggi ni jadi macam mana? Jawab please. Makan Maggi jadi macam mana? Lagi cerdik tak? Thank you Amzra. Thank you. Semoga berkah rezeki. Terima kasih. JJ satu udah minta JJ. IQ tak ada. IQ tak ada. Makan Maggi. Tak makan Maggi pun IQ kurang. Terima kasih Aziz. Terima kasih. Terima kasih tak korang. Terima kasih Amzra. Awak ni artis ke? Gambar macam gambar artis. Sahabat ni. Sahabat. Nampak ni kalau nampak aku punya live JJ saja. JJ pantun. Susah lah nak cakap. Nantilah saya hafal benda tu. Terima kasih. Terima kasih orang. Terima kasih. Terima kasih Nizat. Terima kasih. Terima kasih for the gift. Terima kasih. Sekat dah makan ni. Benda apa tu? Lempo ni lah. Mi tambah satu cup lagi tu dia. Kalau satu cup ni tak larat dah ni. Boleh saya nak tambah lagi satu cup. Tapi rasanya macam dah tak sempat je. Saya akan tambah lagi. Mungkin malam lagi. Terima kasih Kairan. Rasa ni dah lama tak masuk live saya. Saya macam kenal lah. Siapa di mana ya? Terima kasih for the gift. Terima kasih abang. Abang buat live, abang minta gift no. Pasal abang live saya, abang bagi gift. Mantap. Cuma saya aja masuk live orang tak bagi gift. Jawab apa awak? Raisya Alia jawab apa? Soalan apa ni? Soalan tu boleh mendatangkan hasil, boleh mendapatkan satu kemudahan untuk saya. Soalan apa tu? Cik Diana, terima kasih. Semua dimurahkan rezeki. Mi Maggi. Apa ni? Nak cakap apa ni? Tak faham lah. Maggi. Maggi mi. Hai. Terima kasih korang yang bagi gift kat saya. Terima kasih semua kena murahkan rezeki. Terima kasih. Tak nampak tu dia apa. Terima kasih tau. Terima kasih yang bagi gift kat saya. Terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki korang. Ni masa budak-budak. Kalau buat tudung macam ni, masa budak-budak yang main sukan dulu kan. Yang jenis budak sekolah sukan, yang jenis malas nak pakai tudung. Dia buat style macam ni ya, Tik. Aku macam geram. Ni tudung duit elok pergi buat macam tu. Aku tak tahu sebab apa kan. Saya sebab ni saya tengok bengkok-bengkok. Saya tak tengok tudung bengkok-bengkok. Baik, saya harap korang yang mana tengah menunggu konten YT saya tu, saya minta maaf, tolong bersabar. Hashim. Hey, Jim. Hey.
Tut. Nampak ni merepek skor.